考坤祭是春节庆典的一部分，每年定期举行，具体时间在农历新年的第4天。考坤祭是中华社区信仰中具有深刻意义的一项仪式。寺庙管理者 Johnny 表示，考坤祭是表达感恩的方式，通过向神灵及其护卫献上贡品。华人社区相信，进行这一仪式后，他们将在新的一年中获得健康和丰盈的财富。在这仪式中，各种贡品如水果、肉类以及其他事物都以满怀诚意的态度准备好。Ibadah pokok itu adalah kita selain mengucap terima kasih, memberikan persembahan kepada dewa dan prajurit-prajuritnya agar kita diberkati lah untuk kesehatan dan rezeki kita di tahun ini lebih baik gitu. Ibadah rukun ini berarti diadakan di hari keberapa setelah Imlek atau seperti apa itu? Kalau di kita itu biasanya memang di tiap tahun itu di hari keempat. Pas kebetulan kan hari ini semalam itu dewa memperingati dewa turun. Pada saat kemarin tanggal 24 mereka naik. Nah, di hari ini kita menyambut mereka, dewanya turun gitu loh. Semalam sih tepatnya kan, tepat jam 12 kan. 考坤祭是春节庆祝活动的一部分，每年都在农历新年后的第4天举行。此仪式世代相传，成为中华社区传统中重要的一部分。